Kalau ada gastrik, macam mana nak minum cuka apple? Kalau anda first time nampak video ni, saya nak kongsi cara nak merawat punca gastrik. Bukannya nak merawat simptom sakit tu Ni nak cerita nak rawat punca pada gastrik tu. Sebab gastrik berpunca daripada asid dalam perut anda ni yang lemah, yang menyebabkan pintu saluran esophagus yang dekat atas pada perut tu, dia terbuka. Tu jadi pedih ulu hati, sakit perut. Sebab asid dalam perut tu dia terpercik ke atas. Jadi kalau anda nak rawat punca pada gastrik ni, tugas anda adalah nak tutup balik pintu tu dengan minum air yang masam. Anda boleh minum air limau nipis, air lemon. Tapi yang paling mudah ialah minum air cuka apple lah, sebab senang nak sukat. So, cara dia anda letak air kosong dalam gelas yang besar yang 200 ke 250 ml tu. Letakkan 1 sudu teh cuka apple sahaja. Jangan lebih. Lepas tu kacau lah. Kacau minum. Kalau masih rasa pedih, anda kurangkan dos cuka tu. Daripada 1 sudu teh cuka apple, jadikan separuh sahaja sudu teh. Kalau separuh pun merasa pedih, jadikan suku sudu teh. Boleh, tak ada masalah. Mulakan sikit-sikit. Yang penting amalkan setiap hari. Minum setiap kali selepas makan. Bila anda dah biasa, cuba naikkan kuantiti dia sehingga dapat capai 1 sudu teh cuka apple dengan segelas air tu. Amalkan setiap hari, setiap kali selepas makan. Kalau anda dah boleh mula buat AF, anda test. Kalau boleh minum semasa AF, teruskan. Kalau masih rasa pedih masa buat AF, minum semasa eating window atau waktu boleh makan sahaja. So, dekat luar tu ada macam-macam ubat nak rawat simptom gastrik. Tetapi, nak rawat punca adalah sangat mudah. Anda hanya perlukan cuka apple sahaja.